Tiba-tiba perut Arissa sakit sangat-sangat. Saya memang tak boleh nak tahan masa tu. Saya tak pernah sakit macam tu. Sakit dia, ya Allah. Sakit dia, sakit gila, sumpah. Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arissa Mek Kelantan. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyum ate Malaka keke Hewan cerita me ada konan jenteku. Hai guys, hari ni Arissa dengan Nai dekat Kelantan. Kita orang dekat homestay sekarang. So apa yang kita orang buat dekat sini? Hari ni insyaAllah kita akan buat doa selamat dengan solat hajat. Walaupun kali ni kita macam awal sikit. Orang kata solat hajat dan juga doa selamat ni tak semestinya kena buat 7 bulan kan. Sebab kita masa ni je kita free. And Naim pun free time-time ni. So kita orang decide nak buat majlis berbuka puasa, doa selamat dan solat hajat sekaligus. Sementara kita orang masih lagi dekat Kelantan ni. Naim pun tak banyak cuti sangat. So kita orang buat sekaligus terus. Arissa by the way baru sihat. Semalam adalah kes sikit, nanti kita cerita balik. So now kita nak tunjuk dulu kita punya Tok Wandi homestay dekat Pasir Pekan. So ni adalah beberapa biji dia punya homestay. And kita akan buat makan-makan dekat sini, buka puasa kat luar. And dalam kita ada nak buat homestay tour je lagi. Jom let's go. Jom kita ikut kita orang. Sekarang ni kita tengah nak set up untuk kuih muih. Kalau korang tahu, kita macam kalau dekat kita punya nak buat majlis kan, kalau macam buka puasa kan macam ada kuih muih gitu kan. Sedap lah kan kalau ada kuih-kuih kan. And then sekejap lagi orang catering pun akan sampai juga untuk set up. So jom kita naik atas dulu, kita tengok macam mana bilik, ruang. And dengan kata kat sini ada kolam, ada swimming pool. So budak-budak boleh main, boleh mandi lepas kita dah berbuka puasa dan solat hajat nanti. Jom. Alright guys, so kita punya catering pun dah sampai. Nampak tak? Ni kita punya kuih-kuih. Sini berangin lah sikit sebab dia tepi jalan. Dia betul-betul halah ke highway. Nak mari balik daripada Kota Baru turun ke Pasir Pekan. Ni balik ni Pasir Pekan tu. Masjid, nampak masjid tu. So kita tengah pasal kuih muih dengan catering. So ni adalah Anjung Nek Wan dan ni Anjung Matuk. So dia macam dua tempat sikit. So kita tengok, kita tunjuk kawasan rumah pertama. Let's go. Nampak? So ni adalah ruang tamu. Ni adalah tempat macam makan. Jom kita tunjuk bilik. Kita tunjuk bilik yang ni. So bilik pertama, setiap bilik ada bilik air. Ni bilik pertama, bilik tetamu. Nak nusuk mana? Orang lagi setiap bilik ni. Okay, ni bilik kedua. Bilik kedua ni macam ni. Dia ada bilik air. And kat sini guys boleh tengok ada view kolam. View kolam. So malam ni budak-budak akan mandi kat sini lah. So kalau korang nak contact tu, nampak tu. Tu 0134997449 rumah Tok Wandi. Ni rumah Tok Wandi yang pertama. Rumah Tok Wandi yang pertama ni, kalau kat sini memang tip-top. Aircon setiap bilik, bilik air setiap bilik. And then towel semua tak payah bawa dah. Jom kita tua bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga sama juga. Zaz. Tak ada, sini tak ada view pun. Tak ada view sebab ni je satu bilik air. Jom kita pergi bilik yang ke. Ni ruang dapur. Ni kalau macam ini ruang dapur kering lah. Ruang dapur kering, tengok. Ada perhiasan, ada TV, ada sofa. So ni macam tempat-tempat kita nak kopi. Ada microwave, ada peti sejuk. And then ada bilik air. So ni adalah bilik, maybe bilik berbantu kot. Tapi saya rasa ini bilik bujang lah. Bilik ni walaupun satu katil, dia ada dua view lah. Dua view tingkap. Okay. So kita sekarang dekat Anjung Nek Wan. Tak tahulah apa nama dia, tapi sebenarnya dia ada akses pintu daripada luar. Nampak tak? So ni ruang daripada luar tadi, kita masuk pintu sana. So ni kita masuk pintu yang ke ni. Okay, you pula buat.
Okay guys, ni yang macam kau nampak ni sekarang ni adalah dapur. Lebih kepada dapur basah lah bagi saya. Tadi dapur kering kan, kita macam nak kopi-kopi, tengok TV. Tapi sini pun ada TV. Walaupun dekat sini dapur basah, sini ada TV. Sini ada TV, ada sofa, and sini tempat boleh masak lah. Bagi saya rumah ni memang tip-top. Ada vacuum, korang nak buat apa-apa pun. Ada mesin basuh. So tempat ni lebih kepada macam mak-mak kalau nak masak tapi nak tengok sinetron. Boleh masak sambil tengok. Masak tengok. Okey. Sini jap. Lepas tu last but not least, kita punya bilik tidur. Ni bilik tidur saya dengan Naim. Yang ni master bedroom lah. Tapi yang bestnya, bilik dan rumah ni walaupun dia macam ada katil di setiap bilik, dia akan sediakan lembek. Dia akan sediakan tilam additional in case kalau macam ramai sangat family nak mari ke, kita boleh tidur bawah sebab apa lembek. Sofa pun ada. Best bilik ni sebab bilik ni dapat view untuk yang dekat luar, yang dekat depan tu. That's why bilik ni bilik master lah. So itu sajalah kita punya house tour. Yang paling bestnya, dia ada sediakan makanan. Tapi Cikmu janganlah awak badar. Janganlah rembak gitu je habis sedia ni makan untuk kenyang-kenyang. Janganlah macam habiskan. So kita tengok dalam bil peti ais pun tadi saya rasa macam ada makanan. Ada air, ada lychee. Minumlah satu. Okay. Tak boleh you puasa. Boleh go. Okay, jom kita duduk, kita sembang sikit pasal semalam. Alright, so sekarang Arissa dengan Naim kat sini dah alhamdulillah ada rezeki untuk kita orang buat. Awal sikit orang cakap majlis doa selamat dengan buka puasa dengan satu family. So kali ni Arissa ambil homestay sebab senang and ramai family daripada juga share rumah jauh-jauh gitu. And then kat sini ada 5 bilik and family Arissa pun tak ramai. Catering dan juga makanan lauk-lauk paus macam tu Arissa ambil yang Kota Baru juga. Arissa baru je sihat semalam, by the way. Arissa kena dikejarkan dekat emergency sebab tiba-tiba perut Arissa sakit sangat-sangat. Perut belah kiri. Sakit tu saya tak tahu nak cakap macam mana. Kalau orang ibu-ibu mengandung tahulah sakit dia macam mana. Saya memang tak boleh nak tahan masa tu. Saya tak pernah sakit macam tu. Macam gastrik kan? Dia macam gastrik, tapi sebenarnya dia bukan gastrik. Dia belah kiri ni kalau kita cakap belah kencing kotor macam tu. Saya berpuasa pada 1 Ramadan and then saya selang start puasa and then semalam baru saya puasa. Kira 2 hari baru saya puasa bulan Ramadan sebab saya takut sebab ramai cakap tak payah puasa kan, ibu mengandung twin kan. Lepas tu sebelum puasa saya dah baru check up dengan doktor. Doktor kata air kencing saya semua okey, tak ada gula, tak ada apa. And then tiba-tiba semalam saya macam collapse. Doktor kata air kencing kotor, keputihan banyak sangat-sangat. And then saya tak membuang selama 5 hari. Itu adalah faktor utama lah. Lepas tu tengok-tengok cek air kencing saya kotor. Sakit dia, ya Allah. Sakit gila sumpah. Itu pengalaman yang perik untuk saya terima lah. Walaupun dia macam sekejap je, tapi alhamdulillah hari ni dah sihat sikit. Tapi sebenarnya tak sihat sangat. Saya gagahkan diri juga hari ni untuk teruskan majlis sebab hari ni dah jatuh majlis. Sebenarnya saya kena warded semalam. Lepas tu doktor kata awak pilih lah awak nak warded ke tak. Lepas tu saya kata kena warded ke doktor. Kalau ikutkan awak kena warded sebab kita nak pantau ubat awak. Awak takut awak sakit lagi lepas ni. Sakit macam tadi tu kita tak nak kawal sebab kena masuk ubat. Memang saya kena masuk ubat. Lepas tu masuk air apa semua baru okey. Lepas tu saya cakap tak apalah, saya ambil ubat je lah. Sebab saya hari ni ada majlis. Sebabkan ada majlis tu lah kita balik, kita malah nak duduk peta gitu. And then doktor cakap okey boleh balik tapi ubat jangan skip. So hari ni nampak pucat lah sikit. Kita tak make up pun sebab kita baru sihat. And then kita tak nak macam banyak tenaga sangat hilang. Sebab tu Arissa ambil catering, buat majlis kat sini ramai-ramai. So have fun lah hari ni sayang. Kenapa saya buat awal ni sebab lepas ni kita orang nak balik KL, nak pindah. Kita punya rumah kat sana kena pindah. Ada cerita lain pula guys. Kalau korang tak tahu lagi, sebenarnya kita punya rumah sekarang nak kena pindah. That's why Arissa buat awal semua ni, buat bulan puasa. Alhamdulillah Allah memudahkan segalanya. Sekarang baru 5 bulan, baru masuk 5 bulan
nak kena cari hospital, nak pindah lagi, banyak benda nak settle. So mungkin untuk jangka masa yang masa 7 bulan tu, saya takut tak ada masa untuk buat majlis selawat ataupun doa selamat. Mungkin kalau belah Naim nak buat nanti boleh juga, saya tak kisah pun. Asalkan saya dah settlekan dekat Kelantan, boleh buat makan untuk majlis buka puasa lah. So kepada korang yang kat luar sana tengah mengandung, especially twin yang mengandung pula, saya nasihatkan untuk korang tidak berpuasa. Kalau korang macam saya, HB rendah, HB low daripada 10, lepas tu kena kerap minum air masak lah. Memang kerap sangat minum air masak. Air kosong tu memang kena minum. Saya tak sarankan korang untuk puasa sebab saya memang tak expect selama 5 hari tu dah boleh jadi sekaligus macam tu. Walhal sebelum puasa tu saya dah check dah, baru je lepas check up. Baby semua okey, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah twin saya okey, tak ada masalah. Diorang sihat je, alhamdulillah. 2 hours later. Alright guys, so kita sekarang tengok kita punya family dah sampai. Sana belah semua sampai dah. So kita nak tunjuk lauk yang kita order daripada CS Catering, Su Catering rasanya. Yang kuih-muih tu nanti kita cakap lagi, jom. Ni nasi dia. Nasi ke apa ya? Biryani. Nasi biryani. Lepas tu kita ada daging kutuk. Daging kutuk orang Kelantan, nasi biryani ke. Lepas tu kita ada apa ni? Acar. Acar masuk. Lepas tu kita ada ayam masak merah. Ini lauk yang saya pilih, ada dalam dia punya package. Lepas tu kita ada acar. Lepas tu apa? Dah acar ke? Ni acar masuk. Okey, acar masuk. Ni acar metoh orang panggil. Yang seterusnya kita ada papadum. Saya baru tahu sebenarnya Su Catering ni dia ada dah lauk. Ada dah kuih-kuih apa tu? Kita ada kuih cara berlauk, kita ada wah kurma, kita ada ni. Oh ni kita tak buka lagi ni. Nama apa tu? Bledor. Lepas tu kita ada bledor ni juga. Sayanya tak tahu dia sediakan kuih-muih untuk berbuka puasa. Jadi saya ambil kuih suku, kuih asing untuk buka puasa ni. Apa ni? 1 table of kuih-muih. So saya ambil dia ada popiah sirih, cara berlauk, tepung belita, puding. Ada ni, ada soft ni daripada Deco by So semua dah datang, semua kat luar dah. Nanti kita akan tunjuk kita solat hajat, doa selamat dan juga majlis berbuka puasa. Let's go. Boleh dah nak ambil nasi belakang? Boleh dah. Nampaknya kita dah nak start. Semua orang tengah ambil makan ni. Nampak tu. Selamat berpuasa. Betul. Ada. Kuih. Awak ambil kuih. Ambil Bing. Makan. Kita punya rakyat pun dah ramai macam ni dah. So kita tak ajak dah orang lain. Kita punya family pun dah besar ni dah. Ini family kita sendiri lah. Family belah Umi. Ramai macam ni dah. Memang takut. So memang kita kawan pun kita panggil seorang je. Tu Papa datang dah. Papa. Allah usah dah. Sekarang. Ada Umi. Bila makan. Ni Papa kita. Hai. Saya nak makan kat mana? Saya nak makan kat bawah. Okey, sekarang dah selesai solat. Jom kita pergi dekat Pulau. Balik belakang dah. Okey, jom. Lauk yang saja. Ni yang saja ni.
Oh, banyak. Nak klip bunga ni. So dah settle dah kita punya majlis berbuka puasa, majlis solat hajat dan juga majlis doa selamat. So kita orang dah settle semua dah. Semua dah kemah-kemah dah, balik dah. So itu sajalah konten kita pada kali ni. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Percantik. Love you guys, bye bye.